Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Poni baru sampai rumah setelah drive daripada pagi dalam 10 jam 11 jam juga drive daripada pagi tadi. So Poni nak cerita sikit tentang projek yang terbaru ni lah yang you duk join ni kan. So kisah dia sekarang ni, projek ini ialah merupakan satu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Tu you kena ingat yang tu. So you ada jual macam-macam. You ada jual macam-macam. Dan you nak closing benda tu semua. Tapi kalau you nak guna chatbot, you ada masalah, you kena register phone. You ada masalah nak jadikan dia WhatsApp official. Sebab kalau WhatsApp tak official, bila you pakai chatbot, dia akan kena block. Kena disable. Lepas tu kalau you dah settle pula, you kena bayar bil telefon lagi bulanan. You kena bayar subscription bulanan lagi untuk chatbot app tu. So tak selesai masalah tu. So Ponik mencari penyelesaian ini dah lama. So Ponik bawa benda ni sebagai penyelesaian kepada projek-projek yang you sedia ada. Dan pada masa yang sama, penyelesaian ini juga, jika kita jalankan dia untuk satu jangka masa yang lama, dia boleh menjadi punca pendapatan baru kepada you juga. Itu nombor satu sekali you kena faham. Ponik bukan kata, projek ni lagi, projek tu lagi. Tak. Projek yang you sedia ada, yang you sangkut bab nak closing, bab nak sampai kepada orang, kita bawa ini sebagai satu tool, sebagai satu alat yang akan dapat membantu you. Itu perkara yang paling utama yang Ponik nak you faham.